Dulu 100 boleh beli banyak, sekarang semakin sedikit. Masih ingat dahulu 100 boleh beli barang dapur penuh satu troli. Sekarang troli separuh pun tidak lepas. Itulah hakikatnya nilai duit hari ini. Kuasa belinya semakin susut. Tetapi jika masa itu kita simpan di dalam bentuk emas, nilainya kekal. Duit makin kecil nilainya kerana inflasi, tetapi emas kekal menjadi simpanan nilai yang sebenar. Contohnya tuan-puan, 10 tahun lepas, 1 gram emas sekitar 150. Hari ini sudah pun lebih menjadi 601 gram. Nilainya naik, bukannya turun. Kata mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, jika kita simpan duit, nilainya semakin susut. Tetapi, bila tukar kepada emas, nilainya semakin kukuh. Jadi tuan-puan ingin tahu cara mula simpan emas dengan bajet kecil tetapi berkesan untuk masa hadapan, tuan-puan mulakan tabungan, terus hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.